Assalamualaikum semua. Nama saya NUR Nur UMAIRAH Humairah BINTI binti MOHAMAD Muhammad ZAILANI Zalani. Awak semua boleh panggil saya Umay. Hari ini saya nak cerita tentang kisah anak itik yang bodoh. Pada suatu hari, ibu itik mengeram 4 biji telur. 3 telur telah menetaskan anak itik yang cantik. Tetapi telur yang terakhir menetaskan anak itik yang bodoh. Ibu itik tetap sayang semua anaknya. Malangnya, itik-itik yang lain selalu mengejek anak itik yang bodoh itu. Anak itik yang bodoh itu berasa sangat sedih, lalu meninggalkan keluarganya. Dia tidak mahu ibunya turut diejek dan bersedih hanya kerana dirinya. Anak itik membawa dirinya yang malang ke sepanjang sungai. Dia kesejukan kerana musim salju telah tiba. Dia tidak sedar yang dia sudah jauh meninggalkan keluarganya. Sekian lama, akhirnya tibalah musim panas. Suatu hari, itik yang bodoh itu berenang di kolam. Dia lihat beberapa ekor angsa terbang melintasinya. Kalaulah aku boleh terbang macam mereka, kan bagus, kata itik yang bodoh itu. Seekor angsa yang terbang melihat itik yang bodoh itu dan datang kepadanya. "Mengapa kamu berenang seorang diri?" tanya angsa itu. Anak itik yang bodoh itu berasa malu, lalu melihat
ke dalam air. Dia terkejut melihat dirinya yang sangat cantik. Dia berasa sangat gembira. Kini dia angsa yang cantik. Pengajarannya, setiap dugaan pasti ada kemanisannya. Sekian, terima kasih. Bye-bye.